Mereka berdua ini, apakah macam mana caranya ke event kena Google dia pergi tu ni. Cantik lah buat Google nanti kita share out the link dan nanti saya dah bagi kepada apa dah jadi dengan rockers Iqbal, ada share Iqbal. Go to Asian Popstar website, look up for APP, apps Asian Popstar. Okay, then you register the apps, dan you boleh nampak 50 antara 45 44 peserta. Jadi tengok dia punya link social media mereka. Okay, sekarang kita nak pilih top 20 lepas itu. So sekarang kita dah 40. So itulah. You can lihat pada iPad angkat tangan. Ini iPad. Dan yang boy, this is boy. Dia sentimental ke apa ke, rock ballad semuanya. Okay. Look out for their social media, okay? So she's a singer. Alia is a singer. Alia singer. Alia singer, I'm a tiger. Dia lawa. Kau jadi tiger kau Dia lawa Alia sebenarnya. Now she's singing dekat what hotel? World Hotel. Nanti si datang dia Alia. Kalau you pergi World Hotel, cari dia lah. Jangan lupa I Mungkin dia boleh hantuk sendiri. Boleh saya ni apa benda tu lah bertanya kepada mereka. Bukan sedang. Saya sebenarnya saya selalu memikirkan yang the top 20 itu ke arah mana yang saya nak bawa mereka, dan di mana saya nak bimbing mereka. Bukan saya nak bimbing tim saya, kita satu tim akan bimbing. Kerana macam saya katakan, Asian Popstar ni is about all talent developments. So we are not talking about just the reality show, we are talking about the talent developments on how to improve them. So jadi mungkin kalau pertanyaan since iPad dengan Boy ada persediaan sehingga sekiranya terpilih kepada top 20, maknanya that is an exposure for you to go international. Apa persediaan yang rasa patut dibuat oleh iPad dan juga Boy? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar. So, Boy. Okey, siapa? Boy dancer dulu. Okey, silakan Boy. Saya. Sila Boy. Persediaan maksudnya untuk kita menghadapi market antarabangsa. Persediaan yang pertama sekali aku sekarang ni kita dah start benda-benda macam tu dah lebih kepada fitness dan juga vokal lah panggil kan. Itu benda yang semua penyanyi akan buat lah saya rasa. Untuk kalau dah ke sana tu maksudnya in other words pada aku kita just ready mental betul. And ready physical. Sebab semua hebat-hebat, semua ada barang yang tersendiri. Betul. Kan? So macam aku sifat orang ada lebih dan kurang dia, so aku akan guna apa lebih aku. Kan, dan selebihnya itulah kita kena ready lah. Kalau kita rasa kita dah mencuba, kita kena buat dulu benda tu baik-baik. Kita dah kena prepare baik-baik lah. So kalau macam kau gagal tapi kau tak buat baik, maksudnya masalah kau lah. Jadi preparation yang penting, korang kena dah ready lagu-lagu yang korang nak kena study untuk perform nanti everything apa semua. So dah fikir lah konsep apa yang korang akan fikir, benda-benda macam tu. So nanti in future dah tak ada masalah dah benda tu. Untuk korang nak deliver benda tu on stage. Macam Alia cakap tadi, cari entertainer Datuk Seri. Alia cakap cari entertainer Datuk Seri. Orang Malaysia kurang entertainer. Vokal je tak cukup. That's right. Sebab menyanyi semua orang boleh menyanyi. Betul, semua orang boleh menyanyi. Semua orang boleh menyanyi. Nak cari performer dengan entertainer tu. Tapi siapa yang boleh entertain, belayan tu. Nampak kat kaca TV tu, orang nak tengok TV ni, orang nak tengok kaca siapa boleh kat depan TV ni, orang rasa tertarik nak tengok kau tu. Betul. Aura karakter tu lah. Aura. Sekarang kita bercakap pasal nyanyian ni, terlalu beratus dah pertandingan penyanyian dekat Malaysia. Betul. So esok Datuk Seri selalu cakap, Datuk Seri pun bagi tahu, Asian Popstar ni we are actually mencari mereka yang berbakat dan bakat mereka tu mampu menjadi seorang penghibur, digilah menjadi penghibur, dan juga bukan setakat penghibur, mereka jadi the playmaker of the industry, the entertainment industry. Dan ialah macam rasa yang apa Datuk Seri Jamal cuba tanya tu, katalah iPad dan juga Boy, dua orang ni calon yang ada rezeki untuk dibawa ke Korea untuk training 2 bulan tu kan. Amin. Apa yang korang
dah prepare nak tunjuk music korang pada dorang, because they want to see apa kelebihan yang you ada dan market mana yang dorang akan train you on. And they are not no nonsense. Dorang memang very serious on entertainment. So sebagai, because I know you guys are very identical punya singer. You dah ada you punya brand, you dah ada you punya genre kan. So pada Epek nak bawa apa Epek? Pada Epek ada apa Epek nak cari bila kalau ada dapat peluang di sana? Kalau dapat rezeki, dapat peluang sana, Epek tahu macam Epek pun study juga Korea punya industri. Diorang punya industri is very you kata like macam diorang dah buat macam satu kerja benda ni. Bukan like macam benda ni main-main sekadar hobi, bukan. Benda tu is a career diorang. So harapan Epek satu hari diorang, Epek pun tak tahu macam mana template kat sana, trend kat sana apa yang diorang nak kan. Tapi Epek akan minta tunjuk advice, tunjuk ajar pada orang macam mana trend apa patut Epek ikut, and lagu melodi pattern trend macam mana Epek harus buat. Tapi Epek akan tunjuklah di sisi Epek. Tapi dan jangan salah faham tau, sebab kita tak akan suruh Epek jadi macam dorang. Tak maksud Epek. You akan jadi diri you. Tapi you perlukan dorang untuk melatih saja. But you are bringing your own. Dia tak suruh jadi Pak Jisung tau. Pak Jisung player bola. Ali Aziz cakap. Maksud Epek, in other words, dia tak lari pada Epek identity tu. Pada buat sini buat? Nak create my identity. Kalau macam saya dah tahu barang mana saya nak pergi. So pertama sekali kita mesti kena fikir market Malaysia. Dan kita kat sana tu kita belajar. Betul. Aku dah tahu barang apa aku nak buat. And so aku akan study dan work lebih keras itu je. And Ali Aziz cakap, dengar Datuk Seri nyanyi, siap entertain lagi. Dapat ni kena lah. Lepas ni kita bagilah. Ingat dulu kita nyanyi sama-sama. Saya nak tambah sikit daripada apa yang Abang Wan kata tadi. Kalau dia berpeluang nanti mengikuti kursus di Korea itu, mereka tidak akan melatih daripada segi nyanyian sebenarnya. Dia lebih melatih kepada disiplin untuk melentur bagaimana supaya kerjaya itu dijaga dengan baik. Lebih kepada stage performance dan kepada disiplin. How to market themselves. Betul. How to market, how to make yourself popularized untuk menangkan hati penonton semua kan. How you deliver your performance. Benda tu benda yang sangat bagus bagi aku. Sebab tu saya suka barang ni. Betul. Suka Asian Popstar ni. Ini barang baik tu. Kita tengok perkataan kita ini ada barang. Tapi macam Epek dan Boy macam yang pernah mengikuti, contoh yang kita ada daripada salah satu daripada 50 peserta yang pernah mengikuti yang shortlisted yang pernah mengikuti pembelajaran di Korea, dia mengatakan bahawa setiap hari itu pembelajaran dan latihan itu bermula daripada pukul 5 pagi hingga 9 malam setiap hari. Apakah Epek dan Boy bersedia menghadapi seperti itu? Live begitu selama berapa bulan tu? 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. We talk about passion bro. Kalau passion kita akan willing buat apa saja, betul bro. Minat kan. This is a sacrifice bila kita masuk diri kita. Kita masuk barang ni, kita dah tahu dah. Kita yang nak benda tu. Kan. So nak tak nak kena ready mental. Go ahead. Kita mesti nak. Bagi tepuk tangan lah sikit. Sebab bila kita dah habis program, contoh bila kita dah habis program kan, kita akan rindu tau benda susah kita ni. Betul. Benda tu kita akan rindu. Saya benda susah nanti ujungnya ada manis. Betul. So undi. Ada. Undi. Dia dah cakap banyak point situ. Cari Nur Undi belajar dengan beliau. Naik. Alhamdulillah ketika sepanjang kita live ni naik dengan cantiknya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kalau pada Epek dan juga pada Boy, sekarang kita bersedia je. Tak tahu dah dapat ke tak, semua pada rezeki. But you guys dah ada lah 10 lagu yang you akan perjuangkan untuk sepanjang 5 minggu nanti kalau ada rezeki dekat dalam live show kita. Betul tu Alia, betul. Cari Kak Nur Kumalasari. Dia dah pernah dulu. Dia dah tak nak dah Alia, dia dah tak nak nyanyi dah. Tapi dia tak nak. Dia dah tak nak ada apa-apa kena mengena dengan. But yes, she is an experienced person. Dia dan kakak dia very the real entertainer. Anita Kumalasari itu legend tu. Legend tu. Dia memang seorang yang berpengalaman tinggi. Dan hakikatnya kita memang dah tak ada orang-orang sebegini
itu. Sekarang ni ada ramai tapi banyak yang segera. Setahun dua tapi hilang. That's why Asian Popstar datang dan kita mahu supaya kita ada orang-orang seperti ini kan. Cari Dato' Alia untuk impact untuk apa? Jangan. Ni Husaini kau jangan bukan-bukan. Dia kena berjuang dulu. Baru dia boleh. Saya ada banyak goals yang kena goals ini. Yes. Dan soalan selanjutnya saya nak tanya kepada iPad dan Boy. Ya, betul. You all berdua pernah masuk juga some of the reality show ya. Program. Jadi kita tak mau cakap ya. Apa yang pengalaman yang terburuk pernah dihadapi? Kita jangan sebut siapa-siapa kan. Pengalaman terburuk, mana pengalaman yang boleh dikongsi yang menjadi satu tauladan pengajaran kepada hadirin yang akan, pendengar yang mana tahu dia akan datang, dia nak masuk juga program reality, apa what to expect the worst that can happen. Plus abang rephrase sikit lah dia punya soalan tu supaya kita pun boleh menambah baik apa benda yang boleh tu kita kan. improvise nanti. Mungkin you boleh share kita, harap Asian Popstar jangan buat apa yang korang dah pernah lalui itu. So kita improvise. Cakap secara jujur. Go boy, aku tahu kau banyak benda. So boy, kau dulu boy. Ni nak cakap pengalaman ke atau macam mana tadi? Yelah, pengalaman buruk macam yang apa advice yang kau boleh bagi pengalaman buruk. Mungkin tunggu lama ke, atau tak dibagi makan ke, atau so far lah saya alhamdulillah sepanjang saya dalam, tak adalah banyak pengalaman pun sangat kan, saya pun baru lagi. Tapi so far saya dalam reality show so good lah, semuanya alhamdulillah diorang jaga peserta dengan baik. Alhamdulillah. Even Asian Popstar pun jaga kita dengan baik, maksudnya dah macam kenduri kahwin lah itu hari jaga kita orang kan. Macam bagi buffet dia. So kita nampak macam family dah sebenarnya kan. Kita orang dah tak kira macam peserta dah. Kita orang itu bila kita pergi apa itu dia bertanding. Kita orang dah tak macam bertanding dah. Aku macam pergi buat show je. Alhamdulillah. Masih buat show sendiri kan. Tengok masih perform kan. Tak ada orang panggil. Good night Andara, good night. Tak ada tekanan. Just do apa yang kita nak buat. Aku rasa sebenarnya Asian Popstar ni dia tanya berbanding program lain lebih relax dan lebih santai lah. Tapi jangan ambil mudah lah sebenarnya. Betul? Impact pula? Impact pengalaman terburuk tu tak adalah. Cuma pada Impact bila dah masuk dalam kata this kind of program, kata this kind of industry, kita kenalah jaga kita punya attitude, everything apa semua. Lepas tu macam Boy cakap tadi tu, Impact setuju jugalah apa yang apa Boy bentang tadi tu kan. Senang jawapan copy and paste. Sama maksudnya sama yang dilahirkan sama. Apa yang dah sampai dia Boy dah sampai. Boleh sikit. Lagi satu ni mungkin benda yang orang tak tahu. Kat dalam ni ramai je dalam masa aku buat live pun tanya kan macam ni nak masuk Asian Popstar ni kan. So mungkin next season korang boleh try, tapi bila kita masuk dalam industri, pertama sekali kita jangan letak satu harapan yang tinggi. Sebab engkau akan sebenarnya bila engkau masuk melangkah dalam perkara ni, kau kena ready, mental kau sangat-sangat kuat. Betul. So even aku sendiri sebenarnya aku hampir give up sangat sebenarnya. So kalau engkau rasa engkau dalam industri dalam 2-3 tahun ni dia sangat-sangatlah sekejap sebenarnya. At least kau kena ada 5 tahun ke 7 tahun untuk kau develop diri kau. So kau kena ready perkara tu. So kalau kau tak ada barang tu, kau rasa kau tak boleh, so kau jangan try lah. Boy hari ni saya setuju dengan pandangan Boy itu. Barang hari ni. Saya nak mencelah. Saya setuju dengan pandangan Boy itu kerana kalau kita lihat, katakanlah since kita ada program untuk latihan di Korea ya. Penyanyi-penyanyi yang terkenal di Korea itu dalam yang K-pop itu dia memerlukan masa lebih pada 10 tahun untuk menjadi popular daripada apa yang ada. Dia tidak ada maknanya. Kalau tengoklah mana yang popular, yang popular sekarang macam mana BTS ke semua berbelas-belas tahun Blackpink baru dia menjadi apa yang mereka kecapi sekarang. Saya bila Boy cakap tutup dan what you just said just now, baru-baru ni semua orang tahu Golden Golden tu apa nama band tu Hunter tu, she took 10 years tu untuk diketengahkan dan dapat menyanyi lagu sebegitu, dan baru recently
dibenarkan menyanyi live. You just bayangkan. Lagu tu dah mendunia 10 tahun. hanya selepas 10 tahun ni dia dapat peluang macam tu. So orang kadang nampak yang sekarang. Nampak bila jadi. Orang tak nampak perkara yang dia struggle sebelum-sebelum. Live tu. Even Apex ni pun dapat dengar pada nasihat Abang Baja tadi. Bang, macam mana abang sukses? Album ke-9 dek bawa abang dapat. Yes, betul. Berapa lama perjalanan tu? So bagi Apex, so bila once dah buat satu perkara tu, buat dia terus. Jangan give up, jangan give up. Pasal apa? Rezeki tu akan ada. Tuhan akan standby. Betul rezeki tu bayang korang. Dia akan sentiasa ikut korang. Akan ada insyaAllah. Itulah yang kita agak terharu dengan beberapa nama yang join Asian Popstar ni. Rehana, Sarah Fazni, Zazlin Zulkifli, semua ni dah ada nama. Apex pun termasuk dah sekali dengan buat. Tapi they are very humble. Diorang sudi masuk Asian Popstar. Kalau ikutkan mereka dah bergelar artis. Tapi yalah macam Boy cakap, you kena berjuang, you kena cari. Kita tak tahu rezeki dia tu pada saat bila kan. Aina Abdul, Nadira tu antara dua nama yang bertahun-tahun. Indah Ruhaila, siapa lagi? Ernie Sakri. Bertahun-tahun baru orang nampak bakat dan terima mereka. So Abang Wan pun boleh usaha lagi lah. Boleh. 5 tahun. Nak juga. Abang Wan cantos kita punya lain lah. Tapi siapa buat story tu orang? Siapa interview kita kan? Baik. Tak adalah. So betul tu macam apa pun benda-benda ni memang nyalah. Dan that's why you sendiri dengar daripada mereka berdua, you have to ready prepare everything, mental, physical. Sebab once you step in, you kena tahulah apa benda yang you kena lalui. Sebab bila kita dah masuk ni hanya industri ni, kau dah masuk, engkau tak akan ada jalan patah balik nanti. Berjuang, kena terus berjuang kan. Hobi. Bukan hobi, ni sebab ini passion. Kalau kau masuk, bila kau masuk kau tahu kau nak, sebenarnya jujur cakap lah, bila kita masuk kita bukan kadang cakap aku bukan jadi artis pun, tak, kau nak tipu. Bila kau masuk kau nak jadi artis. Actually yes. Kau nak dikenali. Kalau kau tak nak dikenali, kau tak masuk pada TV. Betul, bagi orang lain, bagi peluang kau lain. Bila kau masuk pun kau dah tahu kau nak benda tu. Bagi peluang kepada orang lain. Saya setuju apa yang cakap. Jika ada fikir dua kali, ada second thought. Betul, yes. Kerana itu nanti the shortlisted 20 ni sebenarnya kita bukan hanya sekadar kita nak bawa kepada minggu-minggu showcase saja. Kita nak sebenarnya membawa dan menyediakan mereka ini dengan what to expect when you go to Korea if you are lucky. If you are selected. So jadi mungkin pembelajaran tu, exposure tu kita akan mula immediately selepas kita buat selections of the top 20. Itu ada sebahagian daripada kita punya coaching kita, daripada coaching muzik kita telah merancangkan juga nak buatkan album, bukan lagu singles. Tahu tak berita tu? Kita tak tahu lagi berita tu. Nak buat lagu surprise lah, betul-betul banyak surprise Asian Popstar ni. Lagu Asian Popstar. Lagu Asian Popstar punya team tu dia nak rekodkan. Dan juga lagu raya juga. Dan juga lagu raya sebab kita nak menjelang hari raya dan kita akan ada shooting. Shooting for hari raya. So imagine that we have line up at for that schedule for the top 20. Belum bertanding pun lagi. Belum bertanding tu lagi. Jadi kita dengarkan lah nanti kan dia punya perancangannya tu. Bersedialah untuk mendengar. Kita macam akak niat nak cari studio masing-masing. Ya, bagus Kak. Teruskan mencari rezeki. Kami semua menyokong akak. Kalau akak sudi nanti akak masuk dalam Asian Popstar next season, okay? Yes. Apa pun korang kena vote. Mawar kena vote kita orang Mawar. Kat Mawar tu, Mawar Rahim 2, 3, 4, 7, 8, 9 tu. Gua kasih vote. Kalau nak tengok kita orang, kalau nak tengok. Kalau tak vote tak dapat lah. Itu dia. Okey, daripada Apex dan juga daripada Boys ni, mungkin kalau ada apa-apa persoalan nak tanya, boleh tanya kita juga kan malam ni. Soalan rancang soalan. Mungkin ada apa-apa yang nak tanya kan. Kita dah top 50 nak pergi top 20 ni kan. So macam mana cakap tadi Tapi dah lost sekejap. Soalan bagaimana nak tahu bila dia akan reveal. Bila dia akan reveal. Saya nak tanya bila akan reveal. Saya nak amin lah top 20.
Satu je dalam. Saya nak ambil juga. Satu je dalam bidang seni ni. Kalau join no drugs, saya tak. Saya no tu drugs. semua. Saya no alcohol. Saya tak belagat tapi saya poyo. Ah. Saya semua poyo. Thank you. Saya poyo pun Thank depan you. depan cermin depan kamera je. Alia, sis Alia. Yes, you're right. Those has been informed, has been highlighted, and the very first top 50 when they were selected, they have already agreed with the NGO punya conditions, terms and condition, and yeah, everyone was happy. Oops, terbuka, tertutup. So apapun tadi soalan pada soalan Benar, terima kasih atas pesananmu. Satu hari bulan kita akan telefon mereka yang berjaya untuk top 20. Yeah. Kita akan call lah. Kita akan call. Kita akan berjumpa ada pada satu tarikh yang akan diberitahu nanti untuk briefing dan sebagainya. Dan disitulah semuanya. Dan satu sidang media akan diadakan pada hujung bulan November. Betul Datuk Sri? Abang tak salah Ada press conference. akan ada press conference untuk kita announce siapakah top 20 itu. Kita akan jemput media semula dan mereka-mereka yang akan terlibat. So kalau nak tahu juri dia terdiri daripada kali ni kita bagi lain. Kita ada komposer, kita boleh cakap tanpa nama tak boleh lah. Nama tak boleh kan? Komposer, kita boleh nama komposer. Kita akan ada seorang bintang. Okey. Bintang Bintang yang terang. macam gelap kan? Kita Lepas kena tu gini sikit. kita kena, dan juga kita akan ada orang dalam industri. Maksudnya Yes, okay. nantikan dia mungkin di kalangan media ke. Abang Wan dia, Abang Wan? Tak akan, kalau kau semua muka aku, baiklah aku je masuk bertanding. Dia akan begitulah dia juri-jurinya. So you diadili oleh mereka-mereka yang memang tahu berkenaan industri, yang memang berada dalam industri. So confirm. So tahu satu hari bulan ada juri akan ada Masa press conference. masa orang nanti kita akan bagi tahu. Alright. Top 20 berjumpa lah. Nanti boy boleh duet dengan nenek. Boy nenek nak Tu ada pertanyaan bagaimana nak vote tu. Orang ramai ni Macam malam ni kita ada 31 juta Okay. mata. Moderator akan bagi link. Masuk ikut pada link bagaimana untuk vote mereka. Pengguna Android boleh boleh masuk ke the apps kita app.asianpopstars ada S tau .asia. Kat situ nanti dia akan minta email dan juga password. You all sign up dulu. Bila dah sign up, daftar dan you all boleh mengundi setiap hari. Nak vote boy boleh, nak vote iPad boleh, kedua-dua boleh dan ke-44 peserta kita semua boleh. Kepada yang menggunakan iPhone boleh masuk melalui Google Chrome. Kadang-kadang diorang ni confuse. Diorang masuk lepas tu, Min macam mana Min? Tak boleh lah Min, macam mana? Tak boleh guna Safari kena guna Google Chrome. Download dulu. Download ataupun tak boleh paste alamat address tu. Boleh ke pin dia punya tu? pin kan boleh ke? Pin kan? Pinkan message tu, apa tu? Boleh. Kita pinkan, kita pinkan. Kita ada 31% mata Atau sekali kan 31% mata banyak beberapa kali. Dia orang tengok malam ni boy dengan iPad ada bunga. So lagi ramai yang tengok kan. Bukan senang nak tengok boy ada bunga. Masuk lagi ramai tengok. Kalau nak tengok saya nanti dalam kaca TV ada bunga, vote saya. Mungkin saya akan bawa lagu sepis kita mawar merah. Amin. Okey, lagi satu soalan saya. Dah ada. Pat dan Boy. Ya, betul. Sekiranya nanti bila tiba kepada showcasing dengan RTMs tu, seperti yang kita tahu RTM dia ada protokol daripada segi pemakaian, daripada segi appearance tu, mestiakah untuk mengikuti protokol-protokol begitu yang ditetapkan oleh RTM saya. Pernah buat show kan RTM kan? Bersedia tak? Maknanya kena tutup Pastinya, rambut panjang. Masih nak kita have to follow the template kan. Kita kena respect the template tu kan. Lepas kita try mata minimal and Selagi dia tak suruh aku potong rambut, okey. Janganlah. Ada sampai potong rambut tapi mungkin kena pakai topi ke pakai apa ke kan. Kalau ada tattoo tu kena tutupkan tattoo. Dia kena make up sikit lah, Kita cover. pun ada hairstylist, kita ada apa. Betul. Itu tak ada masalah pun sebenarnya. Masalah betul bagi iPad okey. Itu
small pieces. Small the pieces Kita rocker, kita langgar je biasa. Yang penting perform. Rocker best. Small better. No problemo. Nampak diorang Diorang memang ready. Tetapi pengundi-pengundi ready tak? Korang semua Ada protokol. Benar Alia. Alia ada protokol. Korang jangan cakap kita orang yang ready tak ready. Korang ni. Korang semua. Takut pun. Jangan baku baran kat sini. Kita dah pin itu dia, kita orang dah pin tu boleh tengok Thanks Alia to pin. That's the link for our voting system tu. Guys, boleh sudah. lihat semua peserta yang ada dalam tu seramai 44. Ya, 44 peserta. Okay, share out to your friends. These are the future stars. So pick your stars, your favorite stars. Ya, dan Kalau suka ke 44, vote ke 44. Saya vote semua dah. Saya dah vote semua. Adil Dan saksama. Satu kali jalan boy kata. Dia bukan setakat RTM. Semua stesen TV pun dia ada rules and regulation dia, do and don't. So not only RTM, semua stesen TV pun begitu. Jadi sebagai seorang artis, kita kena ikut benda-benda tu semua kan. Kita kena prepare, kita kena bersedia. Asalkan dia mampu menjadikan kita yang terbaik. Tokek sambal dah masuk. Tokek sambal dah masuk. Jangan. Assalamualaikum Tuhan. Orang panggil dia pun Tuhan. Ni sister gua ni, brother gua ni. Ni brother ni, bukan sister, brother. Wow. Dia abang Abang Chong Han ni. Tapi sambal dia terbaik. Sambal terbaik kan. Tu abang belum rasa dia punya teba uti canai je bang. Dia dia punya teba. Esok gua nak pergi Melaka lah. Korang pun boleh support iPad juga. iPad ada kafe. Kita tak sampai lagi dari sini. Nanti kita pergilah. Sebisa sedia je. Kat mana Pat? Kat mana bagi tahu lah tu kan. Korang boleh datang dekat search dekat Wazir Dunia Cafe Kampung Baru. DUNEA. Di Kampung Baru. Di Kampung Baru. Yes. And boy pun you all kena support dia juga. Sebab dia pun ada dia punya Sebab saya nak buat kafe. Saya nak buat kafe ke? So apa-apa kena kata orang senang kata kena buat lah dorang. Kena buat dorang. If you really want to see dorang, buat dorang. Aku nak sedih sikit boleh tak? Kenapa engkau dia panggil iPad dia? Kenapa aku dia panggil aku Bang Boy? Respect. Aku tua sangat ke? Aku tak ada cakap apa. Aku memang Dia tak boleh ke panggil aku boy je ke? Dia kalau boy tu sebelah huruf O, I. Kata nak panggil boy boleh panggil B. Dia mula. Dia boleh main typo lah. Laju Gerak dah Tuhan lah. Hola Datuk Datin kat Mawabang. Dia lah. Mexico lah kita ni. Hola amigo, como estas? Kamu tak ada lagi. Aduh. So ramai yang malam ni alhamdulillah ada 30% mata memandang. 30% tau. 30% mata memandang. Tak kisah berapa mata memandang, kalau ramai pun tak undi tak guna. Kena undi tu. Undi jangan tak undi. Kita pun dah tak lama dah nak tutup undian kan. So you all undi lah. Sementara sistem tengok okey ni kau undi sekarang guys. Benda dah pin tadi kan. Undi banyak-banyak. Masuk dalam tu register dulu. Lepas tu dah boleh mengundi dah. Time-time nak tidur kan. Dia tengok undi. Kalau tak, maksudnya kalau tak payah register pun tak apa sebenarnya. Kita boleh terus masuk email kita je kan. Verify email kan. So kalau korang kebanyakan orang malas. Tak silap iPad 7 hari konsisten vote kalau akan dapat coin free Tiap hari kena tiap hari. Jangan skip. Ada kau cakap tu konsisten 7 hari kan. Kalau tidak register, mana tahu nanti masa akan datang dia akan ada prize giving. Jadi rugilah. Rugilah kalau tak akan ada register. hadiah untuk orang juga. So guys 30% mandang ni malam ni free semua. Tolong. Dia ada mungkin ada top 5 ke apa ke gift lah to all. Ada kategori itu nanti. Itu memang tentu ada. Hadiah aja yang kita belum tentu. Sebab kadang diorang macam dia alamak kena sign up, diorang malas nak sign up. Baru kan. So diorang masuk tu direct email dia boleh je. Boleh. Verify. And once kalau you dah masuk, you akan boleh masuk sekali, you dah tak payah register. Betul, tak register sekali je. You ada itu barang, you email terus boleh barang tu okey je. Kita pun ada barang untuk voters. So kalau
Kalau lu orang jadi rocker sekejap ni. Kalau lu orang undi, tak kosong be, tak kosong. Ujung-ujung kita Asian Popstar pun ada barang. Datuk Seri ada barang tau. Kau bagi. Tak tahulah nak cakap wrong atau tak. Barang gua dah jadi sekarang ni, nampak? Dah guna barang sudah jadi. Datuk Latin kat rumah semua jadi rocker. So yang penting memang ada hadiah untuk mereka yang konsisten Pengundi tertinggi tu Dan hadiahnya best. Bukan biasa. Barang memang best. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Paling common pun makan malam di kafe. Ataupun hamper sambal Chonghai. Tengok kentang dah menyeru dah untuk vote tu Datuk Datin. Tim kentang. Come on. Kan okey ni sebelum kita akhiri ni lah kan. Kata dah kalau berada di dalam ada rezeki ke tak nanti minggu pertama lagu apa yang Epan nak nyanyi atau Boy nak nyanyi? Surprise siapa saya belum boleh. Tak nak bagi tahu. Tak nak bagi tahu. Saya nak cerita tentang lagu apa masa tahun lepas yang pertama kan. Tapi aku nak cerita lagu final lah. Tengok tak dia pancing. Okey, silakan. Lagu final aku akan bawa balik lagu yang aku tadi nyanyi. Oh, yang first tu ni. Tak ada tu. Jadi aku sebentar saja. The revenge guys. The revenge. Itu tadi tak ngam. So kita akan planning dulu lagi. Efek minggu pertama, Efek bagi lagu favourite The Flame kan. Dia pancing Datuk. Minggu kedua, minggu tiga, minggu keempat Efek Datuk dah strategi dia. Malangnya Datuk tak boleh bagi markah. Yang penting Efek perform, entertain. Aku nak tanya tu benda lah. Datuk suka lagu apa Datuk? Tapi apa pun seronok datang sini Datuk Seri Efek dengan Boy kata orang rasa macam pergi kuranglah pressure bertanding tu tapi macam pergi perform kita macam kan. So we are celebrating the family punya relationship. And even in our coaching later on for the top 20 tu, kita bukan ajar nak menyanyi, kita hanya bimbing. You style menyanyi dan kita tengok coaching apa. So mereka dah memang penyanyi. Yang dipilih tu memang boleh menyanyi dah. So kita cikgu vokal nanti kan? Tak ada cikgu vokal. So you all memang boleh menyanyi dah. Penasihat saja akan ada. Yes. Sebab tu kita tukar. Sekarang sudah tukar. Barang ni tak ada pengenalan. Asian Popstar barang yang macam ni. Ini barang sudah jadi. Yang penting Dak Chonghai ni tiba-tiba nak lagu pengantin baru. Nampak? Tadi aku sebut P. Dah pengantin baru. Try lah. Sangkut lah. Amin. Bismillah. Nasi minyak jangan lupa ajak. Balik ni aku nak undi Johan lah. Aku nak undi diri sendiri. Assalamualaikum. Salam Afian Nadira. Aduh. Raja Singa. Raja Singa nama tak nampak dia Raja Singa ke bang? Raja Singa. Raja Singa. Kamu Raja. Show me your Raja. Raja Singa. Waalaikumsalam. Malam ni kita ada Boy dengan Epet Raja Singa. Yes. Salam kenal Raja Singa. Jangan lupa masuk apa saya punya TikTok kan. TikTok dia hantar singa. Hantar singa. Bukan emoji singa tau. Hantar singa terus. Hantar singa Alang-alang kan. Alhamdulillah. Malam ni Siapa suka nombor singa? Malam ni semua rancak ya. Live ni. Tapi masa hari tu, masa battle showcase tu, nervous tak? Betul. Ada menangis ke, ada emosi ke? Kau dah buat. Sejujurnya masa battle lah masa Battle showcase tu. showcase yang top Ya, 100. itu dekat 50 lah. Pangin Hotel. Masa top 50 tu sebenarnya aku nervous lah. Aku nervous sebab aku pressure dengan lagu. Dengan lagu sendiri. Sebab aku nak, kalau final aku nak tu. Balas Dengan keadaan masa sebab tu. saya banyak fikir note saya menyanyi tapi saya banyak fikir note saya nak pergi tu. Which is tu bukan kau lah sebenarnya kan. Nampak kan, Itu nampak hanya kan? tu dah Datin tanya tu ada sebab Datin mungkin dia nampak kan kita Datin si ada tanya dia okey. Sebab lagu tu memang sebenarnya di luar range saya. Memang sepatutnya lagu tu kalau jujurnya kalau saya dapat turun half key dia better untuk saya. Dia boleh jadi lebih sedap tapi
Tapi cabaran untuk saya langgar ni sebab cabaran untuk saya. Betul. At least Faham. dia tahu, okey, budak ni try. Studio lain saya try. Yeah. Sebab masa top 100 kata tak bagi. Ni saya dah bagi habis dah ni. Dia terbaik yang boleh bagi. Dah cuba dah. Tapi sebenarnya masa tu saya tak nyanyi, tak dapat nyanyi orang panggil best lah. Tak macam saya praktis. Saya praktis jauh lebih baik lah. Saya paling nervous, tangan semua gigil betul. Betul. Tak Johan kata. Dia memang nampak dekat luar tu saya macam tak boleh nafas. Betul. Epad redak. Macam iPad selalu praktikan dia sebab iPad macam abang cakap dah banyak experience. Yalah. So iPad dah biasa dirikan iPad untuk ready. Once you get ready your mind, you can control your body. So Patutlah dia boleh menang. Oh, Ya, I mean tu. Kau tak tengok dek. IPad lain macam itu aku tu. Saya tahu iPad boleh buat sebab masa dia cakap bahasa Latin dia dah tahu dah. Dia ada darah-darah Latino. So saya boleh menari. Mungkin lepas minum kopi Gisomo jadi macam Kau mahu ada tu iPad Bismillahirrahmanirrahim sudah naik kan. Dia bahasa Bismillah. Dia baca Bismillah dalam bahasa Latin tu. Cuma satu benda kita respect lah. Boy tak kebaik boy tak adalah bagi alasan maaf kami tak sihat, saya tak sihat hari tu. Dia naik, dia bagi, dia langgar, dia turun, dia selamba je. Ada patutnya itulah attitude yang kena ada. Kita tak boleh bagi si apa-apa rasa. Sebabnya as a singer, kalau besok pun dah jadi penonton yang bayar tiket tak perlu tahu Betul. dia sakit ke tak. You kena perform bila orang suruh perform. Betul? Itulah realitinya kan. itulah realiti. Apa lagi tunggu? Buatlah mereka. Yes guys. Thank you Pep bantu Chong. Thank you Aku bisa ni Johan ni dia gigil-gigil ni aku tak pergi Melaka lah. Chong, nanti kita datang Melaka Chong Hai Show dah lain pula ada nama. Macam apa Asian Pop Star di Shanghai dah kita. Saya seram kenapa dia hai saya. Saya bukanlah yang awak seperti sangka kan. Ni mata-mata bukan iPad. Kau comel iPad dengan bunga iPad. rambut maintain pakai bunga. Suka Datuk dengan Datuk Andy gelak dengan iPad. Seronok Datuk. Okey, soalan terakhir, kata-kata terakhir pada Datuk dan Datin untuk mereka berdua.